hari selepas ini adalah untuk sebutan 3 hari bulan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dah tengok video yang baru ni? Pihak nubuhan tak datang ke mahkamah. Katanya nak dipeguam. Okey, apa yang berlaku? Peguam pihak pemohon dalam kes ini telah mohon kepada mahkamah untuk diberikan satu tarikh kepada peguam pihak suami. Jadi apa yang berlaku pada proses ini? Pertamanya, kes masih dalam peringkat pengurusan kes. Bila peringkat pengurusan kes, bermaksud kes belum lagi mula perbicaraan. Okey, semasa permohonan dibuat, kita akan mulakan permohonan dengan tuntutan. Yang mana tuntutan itu akan dikepilkan dengan saman. Saman ni apa? Saman ni bukan saman yang macam kita dapat daripada polis ataupun JPJ, bukan. Saman ni kalau dalam konteks mahkamah, satu notis untuk mengarahkan pihak satu lagi untuk hadir ke mahkamah. Saman itu akan disertai dengan tuntutan. Butiran tuntutan itu dibuat oleh peguam. Dalam kes ini pihak-pihak dah ada peguam. Jadi peguam akan sediakan butiran tuntutan berkenaan. Bila pihak penuntut dah memulakan tuntutan, bila kes ini didengar di hadapan pihak hakim atau pendaftar, mahkamah perlu bagi ruang kepada pihak satu lagi untuk menjawab tuntutan tersebut. Dalam kes ini, peguam pihak suami mohon untuk diberikan ruang untuk membuat pembelaan. Apa itu pembelaan? Pembelaan itu adalah satu bentuk jawapan yang menjawab kepada tuntutan yang difailkan oleh pihak pemohon. Dalam kes ini, peguam dia akan sediakan satu jawapan berdasarkan kepada arahan anak guam. Anak guam akan bagi fakta-fakta untuk menjawab tuntutan yang difailkan oleh pihak pemohon. So, bila dah dibuat jawapan tersebut, mahkamah akan panggil untuk sebutan semula di hadapan hakim ataupun pendaftar. Semasa proses sebutan itu berlaku, mahkamah akan berikan arahan. Pihak pemohon akan diberikan sekali lagi ruang untuk menjawab kepada pembelaan yang difailkan oleh pihak peguam suami. Bila dah selesai proses dokumentasi, barulah kes akan masuk bicara. Masa nak masuk bicara ni, pihak-pihak kena gabungkan dokumen masing-masing untuk bawa ke dalam prosedur bicara. Termasuklah saksi-saksi dan juga dokumen-dokumen yang berkaitan. Okey, kena pastikan semua dokumen kita lengkap dan saksi kita tahu tentang tuntutan yang kita nak buat. Tuan-tuan, biar tahu jangan keliru.